Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Zaharuddin. Sebelah saya adalah bahan batu mengajar bagi tajuk beriman pada hari kiamat. Okey, maksud hari kiamat ialah kehancuran alam dan kebangkitan semua yang telah mati. Saya Nur Hidayah binti Muhammad Fazli. Seterusnya, nama-nama lain bagi hari kiamat iaitu hari pembalasan, hari penentuan, hari keributan, hari huru-hara dan sebagainya. Bismillah, nama saya Sultanah Syazwani binti Nazmi. Kemudian kita ada kat sini tanda-tanda kecil hari kiamat. Antaranya adalah berlaku pembunuhan dan waktu semakin singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidah Syahira binti Jeffrey. Saya akan tentang tanda-tanda besar kiamat. Antaranya turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa dan terbitnya matahari di sebelah barat. Model yang kami hasilkan ini bertemakan tanda-tanda hari kiamat. Model ini dibina dengan menggunakan beberapa bahan seperti kotak, kapas, batu hiasan, gambar latar, lampu LED berwarna merah, kayu aiskrim dan beberapa bahan cerita semula yang lain. Pertama, gambar latar yang memaparkan suasana bandar yang musnah digunakan untuk menggambarkan keadaan dunia yang porak-poranda menjelang hari kiamat. Bangunan yang rosak, kenderaan yang terbiar dan suasana gelap gelita menunjukkan berlakunya pelbagai bencana serta kemusnahan yang menimbulkan ketakutan kepada manusia. Kedua, lampu LED kami gunakan berwarna merah untuk mewujudkan suasana yang cemas dan menakutkan. Warna merah melambangkan kebakaran, kemarahan serta keadaan huru-hara yang berlaku pada akhir zaman. Lampu ini juga membantu menarik perhatian dan menjadikan model lebih realistik. Ketiga, kapas yang kami gunakan, kami letakkan di bahagian tepi untuk lambangkan sebagai asap tebal, debu dan awan. Ia memberi gambaran suasana yang suram dan tidak selamat. Kesimpulannya, model ini dibina bukan untuk menakutkan semata-mata, tetapi sebagai peringatan kepada kita agar sentiasa beriman kepada hari kiamat dengan memperbanyakkan amal soleh dan sentiasa bersedia